dana kecemasan yang kita perlu ada dan nak simpan dekat mana? Kalau tuan-puan nak tahu jawapannya, maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Ramai pakar keuangan sebenarnya syorkan kita untuk simpan sekurang-kurangnya 6 bulan pendapatan sebelum tuan-puan laburkan duit tersebut di mana-mana instrumen pelaburan. Tapi bagi penyimpan emas tega, 3 bulan pendapatan sudah pun memandai sebab emas juga adalah duit simpan. 3 hingga 6 bulan pendapatan ini sebenarnya adalah dana kecemasan. Bermakna tuan-puan tak boleh sesekali usik untuk gunakan sebagai perbelanjaan harian. Tak kisahlah sama ada keperluan ataupun kemahuan. Tapi selagi mana tuan-puan masih terima income setiap bulan, tuan-puan tak boleh sentuh langsung dana kecemasan. Dana kecemasan bertindak sebagai backup simpanan jika tuan-puan mungkin kehilangan sumber pendapatan atas beberapa faktor seperti diberhentikan pekerjaan ataupun hilang pekerjaan disebabkan diri sendiri ataupun orang-orang yang tersayang. Dalam dana kecemasan ni, tuan-puan sebenarnya boleh simpan dalam bentuk simpanan pelaburan yang sangat rendah risiko seperti ASB ataupun tabung haji sebab tuan-puan boleh nikmati dividen tahunan yang tuan-puan akan dapat. Tapi untuk simpanan jangka masa panjang pula, tuan-puan kena simpan dalam bentuk mata wang yang lebih kukuh seperti aset emas fizikal. Emas ni nilai dia tak akan terjejas walaupun ada sebarang gangguan ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi kalaulah hari ini tuan-puan nak selamatkan kekayaan, nak selamatkan simpanan jangka masa panjang, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Publical.